Dan saya juga nak umumkan kepada siapa-siapa yang ahli amanah yang nak naik bendera rumah dia, bagi tahu kita akan bagi bendera free. Jadi saya nak, ini adalah pelancaran bulan bendera peringkat kawasan Keterangan. Jadi AJK Keterangan, AJK Dun kena ada bendera depan rumah dia. Ambo bendera rumah ambo 2 kali saling dah. Tahun lepas hak saling, tahun lepas mula-mula tak ada 3 hari cabut demo. Kali kedua tu tak cabut dah. Lepas tu kali ketiga saling ni kena buruk. Yang pertama, yang kedua tu. Nak isap apa ni? Jadi untuk mengakhiri majlis kita, saya persilakan Ketua DUN untuk menerima bendera. Jadi dipersilakan yang berbahagia Datuk Usam untuk menyampaikan bendera kepada ketua-ketua DUN. Pertamanya dipersilakan DUN Kadok Abid Fakhrul Razi. Bagi bendera. Ini Abid Z, ketua DUN Kadok. Tak tahu cetung tu mungkin ada bendera lain lagi dalam cukup. Ada banyak. Yang kedua DUN Melo, dipersilakan Ustaz Noh. Dan yang ketiga wakil DUN Kok Lanas. Jak mana Jak? Jak. Oh, ni kena hak ni enggak? Reboh. Okey, kepada yang lain itu insya-Allah lepas ni kita akan ada bendera-bendera kita dan kita akan masuklah ke kampung-kampung lepas ni, buat secara sendiri-sendiri insya-Allah. Jadi kita terus kepada majlis pelancaran bendera. Datuk dipersilakan. Haji Bazilan, mana dia Pak? Kerja baja. Tu baja. Dah balik baja pakai lagu. Kena jaga kayu tangga tu sikit tu takut. Bendera kita ni tinggi dia lebih kurang 65 kaki, tapi masuk dalam tanah 5 kaki, ni dengan 60. Mai. Agama yang indah dalam perjuangan kita, membela rakyat dan nusa tanpa mengira bangsa dan agama, menegakkan keadilan, menentang kezaliman, bersatu bekerja sama, beda bangsa negara.